Nama produk kami adalah Solbag, iaitu gabungan daripada solar dan juga beg. Idea ini tercetus apabila ramai pengguna yang bergantung kepada peranti elektronik. Hal ini dapat menyebabkan banyak masalah kehabisan bateri pada waktu siang ataupun pada waktu malam di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Hal ini demikian, kami ingin menghasilkan total beg yang bukan sahaja praktikal tapi dapat menggunakan tenaga suria. Terdapat 3 penyataan masalah bagi isu atau masalah Solbag. Yang pertama adalah kos pengeluaran yang tinggi. Yang kedua adalah permintaan pasaran dan kesedaran pengguna. Yang ketiga adalah waktu penggunaan yang terhad. Objektif projek perniagaan Solbag iaitu inkubator inovasi yang menyediakan penyelesaian praktikal. Yang kedua, menghasilkan produk inovasi yang berteknologi hijau. Yang ketiga, inkubator inovasi yang dapat meningkatkan kesedaran terhadap alam sekitar. Ini ialah infografik pelaksanaan projek. Nombor 1, mula. Nombor 2 adalah pencarian dan penyediaan bahan mentah seperti kain. Nombor 3 ialah pemotongan kain untuk dijadikan beg. Nombor 4, penjahitan mengikut ukuran saiz solar panel. Nombor 5, pemasangan solar panel. Nombor 6, pemeriksaan keberkesanan ataupun uji kaji. Yang ketujuh, pembungkusan dan penghantaran kepada pengguna. Yang terakhir adalah tamat. Seterusnya, pengiraan kos untuk kuantiti seunit. Yang pertama, kain beg yang berharga sebanyak RM33. Yang kedua, solar panel RM20. Yang ketiga, bekas pengecas RM8.06. Yang keempat, bateri 3.7 watt RM16.32. Yang kelima, wayar pengecas RM21. Yang keenam, upah berjahit RM60. Dan yang ketujuh, pembungkusan RM5. Jadi jumlah keseluruhan sebanyak RM163.38. Selain itu, peletakan harga produk kami iaitu Solbag bagi margin keuntungan kami sebanyak 20%. Harga seunit didarabkan dengan margin iaitu RM163, 38% darabkan dengan 20% dan akan mendapat RM32.68. Seterusnya, margin keuntungan kami ditambah dengan harga kos seunit dan akan mendapat harga jualan sebanyak RM196.06. Ciri-ciri inovasi bagi produk kami pula, pertama, kami menggunakan kain polyester untuk menjadikan Solbag kami. Kedua, panjang dan lebar bagi Solbag kami adalah panjang 38 cm dan lebar 40 cm. Ketiga, alternatif lain bagi solar panel ialah penggunaan bateri power bank supaya boleh di-charge di dalam bangunan ataupun pada waktu malam. Kesimpulannya, produk kami memenuhi ciri-ciri inovasi dengan menyelesaikan masalah harian seperti kehabisan bateri sambil mempromosikan kelestarian alam.